Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Maju bersama. Alhamdulillah, kita pada malam ini akan bersiaran Suara Shah Alam ataupun kita kenali dengan nama Suara Salam. Di episod pertama pada malam ini kita memanggil ataupun mengundang tetamu kita yang tidak asing lagi di Shah Alam ini, iaitulah yang berhormat Daniel Ar-Rashid bin Harun Adun Batu Tiga. Apa khabar, Wi? Alhamdulillah. Kurang sihat tapi kena sihat sebab sidang Dewan. So, kita kena semangat jugalah. Ya. Ini sidang Dewan sudah bermula, Wi, ya? Sudah bermula hari pertama. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi untuk menjadi tetamu sulung Suara Salam, podcast Suara Salam. Saya terharu jadi orang yang pertama. Alhamdulillah. Tapi kita sebenarnya tak asing lagi. Yalah, kita dah pertama pun. Ya, Cuma ya. dalam podcast ini Podcast. kita dapat bersiaran pada malam ini. InsyaAllah kita mungkin akan bersiaran lagi pada masa yang akan datang. InsyaAllah. Tapi sebagai permulaan ini, isu yang sedang hangat diperbincangkan, isu yang sedang hangat diperdebatkan ialah berkenaan dengan Belanjawan Selangor 2026 Betul. yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor, Datuk Seri Amruddin Syari, pada 14 hari bulan November yang lepas, ya, pada hari Jumaat baru lalu. Kemudian ada rehat 2 hari untuk beri peluang kepada ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli Dewan Negeri untuk membuat persediaan untuk berbahas lebih, ya. Betul. Dan perbahasan sudah bermula hari ni. Sudah bermula. Isnin pagi, Ketua Bangkang mula dulu. Ketua Bangkang. Ketua Bangkang hari tu MB dia panjang juga, 3 jam. 3 jam straight. 3 jam. Saya pun ikuti juga dan wah, lamanya saya Saya kata. tak perasan dia minum. Saya tak ada kot. Tak ada. Straight je. Saya tak Jalan. nampak Ya. dia minum. Ya, Tak tahulah kalau ada kamera trick ke macam mana, tapi tak nampak. Itu satu Pujian lah, pujian. Pujian lah Salute kepada MB. Salut lah. Kita pun di Dewan Rakyat pun 2 jam je biasanya. 2 jam. okey, So okey. ini 3 jam. Tak tahu sebelum-sebelum ni Saya lebih kurang. 2 jam lebih. Lebih juga. Lebih 3 jam juga, ya. 2 jam. Belanjawan yang bertemakan Selangor Juara, Rakyat Sejahtera. Selangor Juara, Rakyat Sejahtera. Wah. tema Ini dia macam dahsyat sikit. juara tu macam ada hint-hint ke arah pilihan raya yang akan datang tu. Dia satu lagi sebab tahun depan Sukma. Ada Ada sekali kan. Ada sekali kan. Kita sekali tema tu. Sukma, Selangor jadi tuan Saya rumah. jadi tuan rumah, Sukma, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan kali ini belanjawan pun meningkat lebih daripada dahulu. Betul, Abi? Betul, Meningkat. dia meningkat daripada tahun lepas 3 Ya, bilion, 3 tahun ni bilion. 3.23 bilion. 3.23 bilion pada tahun ini dengan belanjawan perbelanjaan mengurus berjumlah 1.86 bilion dan juga perbelanjaan pembangunan 1.37 bilion. Ni besar ni pembangunan ni. Bangunan 70 juta daripada tahun lepas. Itulah. Jadi dia tak pernah lebih daripada 1 bilion. Ni satu Ya. yang pertama sekali dan satu peluang yang besar. Jadi melihat kepada peruntukan 3.23 bilion dan juga pembangunan perbelanjaan mengurus tu memang dia biasanya akan bertambah daripada setahun ke setahun disebabkan oleh penduduk yang makin bertambah dan juga keperluan yang makin bertambah. Biasanya dia akan meningkat. Betul. Masuk lagi dengan yang SSPA tu. Pelarasan gaji. Pelarasan gaji tu. Ini dah masuk fasa kedua. Fasa kedua 8%. 8% pula. Jadi memang kena tambah lah. Ya, Tapi pembangunan itu Abi, dia itu bertambah besar 1.37 bilion. Jadi sudah tentu banyak perkara, banyak aspek yang diberikan perhatian dalam ini. Jadi untuk pertamanya agaknya apakah perkara yang menarik perhatian YB berkenaan dengan belanjawan kali ini? Okey. Terima kasih banyak YB Azli atas jemputan pada hari ini dan saya rasa teruja untuk kita kongsikan. Namun dengan masa yang mungkin agak terhad, saya macam MB jugalah. MB ada 3 jam pun tak mampu cover semua. So kita sejam, mana yang sempat lah. Dan saya akan pilih mana-mana bahagian yang menarik dalam belanjawan kita. Secara umumnya saya ingat belanjawan 2026 ni kali ni dia seimbang dengan 3 perkara yang diperhatian saya lah. Pertamanya dia pembangunan infrastrukturnya seimbang, sosialnya seimbang dan juga pentadbiran pun seimbang.
saya jarang sekali saya dengar ada peruntukan untuk pentadbiran. Nanti saya akan sebutkan bagaimana dia punya skop tu. So yang disebut oleh YB tadi ialah 1.3 bilion tahun lepas. Tahun ini naik jadi 1.37 bilion. Saya dalam pre-council saya tanya juga apa signifikannya numbers itu. Maksudnya peningkatan 70 juta itu adakah dia banyak kepada sektor yang bagaimana, tapi bila kita dapat pembentangan dan kita tengok pada buku belanjawan, yes, saya rasa ada banyak perkara baru yang juga ditetapkan oleh kerajaan. Dan banyak juga perkara yang naik. Nanti saya akan contohkan. So peningkatan 70 juta untuk pembangunan ni maksudnya dia akan ada dua bahagian. Satu ialah 3.23 bilion, separuhnya ialah mengurus dan separuhnya ialah pembangunan. So pembangunan ni lah yang biasanya dinanti-nantikan oleh rakyat dan masyarakat, apa sebenarnya yang mereka boleh dapat manfaat daripada situ. Betul. Ada yang berkadar langsung, maksudnya straight masuk ke penerima, contohnya voucher. Ada yang dapat berkadar tidak langsung, contohnya infrastruktur dan facility. So kita akan tengokkan dua perkara tu. So antara yang saya nampak dia balance, maksudnya dari sudut sosial, pembangunan infra dan juga pentadbiran ni, dia nampak infra pun agak banyak peruntukan yang kita letakkan. Sosial maksudnya semua program-program Iltizam Selangor Penyayang yang ada, sedia ada pun dikembangkan, ditambah baik, dan juga pentadbiran. So saya, macam saya sebut, kali pertama saya dengar bila ada peruntukan 3 juta kepada SGKV. Ini bukan SG4 bukan baby. Ini bukan takkan Selangor bagi SG4. Tak, ini bukan SG4 Roti Gardenia. Ini SGKV, Selangor Greater Klang Valley. So kita ada peruntukan 3 juta untuk tahun depan. Apa tu? Untuk Selangor Greater Klang Valley tu apa? Okey, kita gabungkan 4 bandaraya. So dalam Selangor ada 12 PBT, kita gabungkan 4 bandaraya besar yang mana yang paling bongsu Klang lah. Sebenarnya Bandar Diraja Klang pun dulu pun kita dengar kan, tapi sebab dia baru dinaik taraf, so inilah yang paling bongsu. So kita ada Bandaraya Klang, Majlis Bandaraya Klang, Majlis Bandaraya Shah Alam, Subang Jaya dan juga PJ. So kita nak tubuhkan satu bandar metropolitan. So dalam peruntukan itu, sebab kita nak susun penstrukturan tu, kita nak kalau boleh 4 bandaraya ni dia ada hubung kait antara keempat-empatnya dan dia selaras. Selalu kita dengar begini YB, ada orang duduk di atas borderline, duduk dengan Kelang dengan Shah Alam lah contohnya. Tapi bila nak buat renovation, kata dia compare dengan taman sebelah je. Syarat di Kelang lain, di Shah Alam lain. Padahal kita dah bandaraya. So banyak persoalan-persoalan yang diajukan kepada kita sehingga kita rasa ada keperluan untuk kita duduk. Dan sekarang ni disusun dalam 4 PBT ni dibuat macam twinning program ataupun bertukar pengarah. So ada pengarah di MBSA pindah ke Kelang, ada Subang Jaya pergi ke Shah Alam, ada main tukar-tukar begitu supaya masing-masing dapat belajar masing-masing, belajar bersama-sama. Sekarang ni dia close service. Dia close service. Dia tak boleh pindah saja. Dia tak boleh pindah. Cuma ditubuhkan program tu. Maknanya dia kalau dia mula dipanggil bekerja di satu PBT itu dia sampai pencen dekat situ. Pencen kat situ. Betul. Tapi sebab adanya program itu, maka kita buat pertukaran-pertukaran. So itu yang agak menarik lah. Dan mungkin nanti tajuk ke soalan yang seterusnya nanti saya akan tengok apa satu persatu bahagian sosial yang ditambah baik nanti. Baik. Itu satu perkara yang agak menarik. Maknanya kita bajet ini dia mengambil kira juga ke arah satu perkara yang baru untuk menjadikan 4 bandaraya di Shah Alam ini menjadi the Greater Klang Valley. Itu menarik itu. Satu benda yang mungkin tak disebut di negeri-negeri lain, tak ada, tapi Selangor mulakan dulu. Mulakan dahulu. 4 PBT Selangor Greater Klang Valley tapi bukan SG4 lah. Yang pastinya bukan SG4. Yang pastinya bukan. Dia di dalam satu negeri Selangor. Okey YB, YB akan mengambil bahagian dalam perbahasan. Ya, insyaAllah esok saya ambil sedikit lewat sikit sebab nak tengok perbahasan orang lain dulu. Esok insyaAllah mungkin sebelah petang kot. Okey, agaknya apa perkara utama yang YB akan bangkitkan kali ini dalam perbahasan? Saya suka dalam belanjawan kali ini bila disentuh tentang meningkatkan ekonomi rakyat. Kita Selangor dikenali sebagai sebuah negeri berkebajikan. Maknanya kita banyak bantu kan. Tapi saya suka dalam satu bahagian tu bila naik taraf ekonomi rakyat dan masyarakat ni, dia ada program di mana dia satu nak tingkatkan dia upskilling lah. Maksudnya
anak-anak muda kita ataupun masyarakat kita yang sedang bekerja, even penjawat awam, semua ada program untuk naikkan taraf hidup mereka. So dengan kita upskilling program-program yang kita sediakan. Yang tu yang pertama. Dan daripada sudut kita bantu pembangunan modal insan, dia ada juga satu bahagian yang menyokong kepada arah itu supaya kita menyediakan sumber manusia yang baik. Contoh saya sebut, Dasar Speed Selangor. Dasar Speed Selangor ni, dia tidaklah benda yang susah pada saya. Dia mempermudahkan urusan pelabur-pelabur untuk datang ke Selangor. Kalau contohnya dulu mengambil masa contohlah 6 bulan contohnya. So dipendekkan kepada 2 bulan. Dicepatkan proses-proses itu. Sebab dengan adanya proses yang cepat, bila pelabur datang untuk melabur, dia pun dapat kelulusan cepat, dia boleh terus mula. Dan apa yang kita terima? Kita bukan dapat duit sedebuk daripada pelabur, tak. Kita dapat peluang pekerjaan. Kita dapat ruang ekonomi untuk masyarakat. Mikro kita, pembekal-pembekal tempatan juga dapat manfaat. So dalam rekod yang dibentangkan, 948 pelaburan yang telah diluluskan antara Januari sampai Jun 2025. Dan di situ saja ada 31,800 peluang pekerjaan. So sangat, pada saya, kalau kita boleh mempermudahkan lagi, maknanya orang pelabur luar lah, dia sebenarnya dibaca kita. Selangor ni macam mana nak datang melabur? Ataupun dia mungkin dah buat perbandingan. Dia dah pergi Selangor, dia pergi Penang, dia pergi Kedah contohnya. So dia tengok tiga-tiga ni, tengok mana satu yang lebih mudah, mana yang mungkin murah, ada insentif daripada Invest Selangor, daripada Maida sebagainya, dan dia pilih, baru dia pilih, dia decide untuk melabur di mana. So kita buat Dasar Speed Selangor tu sebab kita nak tarik dia datang ke Selangor dan kita nak dia melabur di Selangor. So itu antara benefit yang saya nampak sangat berkesan lah di pihak mata saya. Sebab bila masyarakat kita ramai di Selangor, pastinya dia perlukan sumber kewangan. Maksudnya keluarga, ibu dan ayah bekerja. So anaknya sambung belajar, selepas belajar nak pergi mana. So kita sediakan semuanya. Tapi dalam masa yang sama juga YB, kita sedang menuju ke arah satu ekonomi baru. Kita ada AI, kita ada semiconductor, kita ada aerospace Selangor. So tempat-tempat ini juga memerlukan sumber daya manusia yang baru. Dan ke mana kita nak dapatkan? So kita sebenarnya buat secara package. Kita buat aerospace, kita buat IC Design Park dengan sejajar dengan program pendidikan juga. Sebab tu Datuk Menteri Besar sebut, kita nak juga sediakan sumber manusia kita sendiri. Kita nak import daripada luar. Kita tak nak, bukan luar ni maksudnya negeri lain kita tak nak bagi masuk, bukan. Kita nak orang tempatan, dan kita tak nak kalau boleh orang luar negara datang. Sebab kita pastinya kita akan meminjam sedikit. Contoh kita sedang di bawah SIDAC. Kita hantar 200 asal saya anak muda Malaysia yang cemerlang pergi ke sana belajar bagaimana untuk buat perprosesan semiconductor. Dengan harapan dia datang balik. So memang kita kena pinjam sekejap kepakaran mereka untuk kita datang balik. Tapi kita tak naklah bergantung sepenuhnya. Sampai masa kita kena buat sendiri juga. So perkara-perkara itu yang saya rasa antara menaik taraf ekonomi itu perkara yang saya akan sebut banyak sedikit. Sebab itulah peluang untuk masyarakat negeri Selangor. Dan semua boleh dapat. Dapat pekerjaan satu, macam saya sebut tadi, ekonomi akan melimpah ke tepi, kilang, maksudnya gerai-gerai majlis kita semua akan dapat manfaat. So saya akan bahas banyak ke arah itu sebab saya lihat Shah Alam terutamanya bagi tiga bandar industri je. Betul. Dia tak boleh lari. Maksudnya kalau saya kira secara kasar, saya chat dengan Maida pun, saya ni macam 60-40 lah baby. 60 residential, 40 industri. Dan industri ni MBC begitu dekat 400 lebih lah. 400 lebih industri yang berdaftar dengan MBC saja. So itu peluang sebenarnya. Peluang, dan kalau rugi kalau Shah Alam tak ambil peluang lah. Itu kita ada buat kajian dulu baby. awal tahun 2005 ni, awal tahun dulu, bila kita buat kajian kecenderungan di kalangan masyarakat di Shah Alam ini, memang antara perkara yang mereka berikan keutamaan ialah berkenaan dengan peluang pekerjaan. Itu memang biasanya memang orang datang Shah Alam ni dia terkenal dengan pekerjaan lah. Dulu-dulu masa awal bila kita bertukar daripada negara pertanian berasaskan pertanian kepada negara perindustrian,
memang Shah Alam ini ataupun di Klang Valley lah, Shah Alam PJ. Wabi lebih lama dia. Saya memang banyak kilang-kilang yang dibuka di Shah Alam ni. Dan kita tak cukup dengan rakyat negeri Selangor. Sebab itu ramai yang datang ke sini daripada Kedah, daripada Perak, Kelantan, Terengganu. Tu yang jadi tumbul Shah Alam tu. Pasal ramai orang Kelantan datang sini. tapi betul, suasana tu betul Wabi. Masa saya kecil saya sekolah Shah Alam kan. Kita perasan waktu raya kan kosong. Kosong. Semua orang balik kampung. Semua balik kampung. So mana tanda memang dulu adalah kita ni bandar orang yang berhijrah. 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 Dan memang memang pada masa itu polisi kerajaan negeri Selangor dia memang menggalakkan orang datang ke sini. Jadi dia sediakan perumahan PKNS dan sebagainya. Sebab tu kalau kita lihat sekarang ni di section 17, 18, 19 semua kawasan Pangsapuri untuk tujuannya ialah dia ada kawasan yang landed tapi perumahan Pangsapuri ini tujuannya adalah untuk menyediakan perumahan kepada dan ketika itu lambakannya ramai keperluan tu ramai. YB Belanjawan Selangor pada tahun ini dia memfokuskan kepada 6 tekad. 6 tekad. Satunya tadi peluang ekonomi untuk rakyat yang YB akan berikan keutamaan dalam perbahasan, tapi ada lagi tekad yang keduanya ialah berkenaan dengan tadbir urus untuk memertabatkan bangsa kita. Ini dari segi pengurusan kerajaan negeri lah dan sebagainya. Dan seterusnya ada tekad berkenaan dengan pendidikan dan juga generasi muda dan budaya. Kemudian Selangor Penyayang, ini iltizam Selangor lah yang banyak ya. Dan yang terakhirnya berkenaan dengan alam sekitar dan juga untuk meningkatkan infrastruktur, kemudahan infrastruktur. Jadi selain daripada itu, apa lagi yang mungkin YB akan sentuh selain daripada itu yang keutamaan lah? Saya ingat orang muda lah. Kebetulan kita pun menjiwai orang muda ni, kita kena ambil segmen tu jugalah. Saya menyambut baik usaha yang Datuk Menteri Besar buat. Kalau YB perasan, pembentangan tentang pendidikan sahaja lama. Saya ingat mungkin lebih setengah jam. Maksudnya yang disentuh oleh Datuk Menteri Pendidikan ni dia akan menyentuh orang muda lah kan? Of course, dia akan straightforward kan. Dia akan menyentuh. So, dalam masa yang sama, saya ingat kita kita kena maklumkan lah, tanggungjawab pendidikan ni sebenarnya bukan tanggungjawab negeri. Dia bawah dasarnya bawah pendidikan bawah persekutuan. So apa yang negeri buat selama ini, starting daripada kita buat program tuition rakyat dan sebagainya, itu semua suplemen. Dan kita bantu daripada luar. Tetapi kali ini saya nampak suplemennya banyak. Dia macam vitamin lah. Dulu mungkin bagi vitamin C je. Kali ni semua ada zat besi semua kita bagi. Magnesium semua kita bagi. Sebab kita nampak keperluan pendidikan di Selangor ni. Dan memang negeri kita padat. Sekolah pun terlalu penuh kelasnya. So kita ambil tanggungjawab situlah. Dan aspek pendidikan, selain daripada kita bantu murid juga, dalam itu ada peruntukan juga untuk kita buat pembangunan guru juga. So mungkin tak pernah dibuat sebelum ini. Saya ingat itu juga segmen yang agak baik lah untuk kita masukkan. So pendidikan memang dia akan bagi kesan langsung kepada anak-anak kita. Maksudnya persekolahan daripada bukan daripada sekolah kebangsaan, dia start daripada tunas lagi. Kita ada program 2, program bawah, Taska dan Tadika, ada tunas dengan Asuh Pintar. So bermula kat situ lagi, dan masuk sekolah kebangsaan, sekolah menengah pun ada programnya, dan sampai ke universiti pun ada. Dan yang terbaru ialah menuju kepada degree memberi pendidikan percuma. So MB sebut kita tak boleh mula dengan 100%, kita mula 50% dulu. So 50% pada saya adalah permulaan yang sangat baik. Memberikan wave lah ataupun tajaan 50% yuran pengajian di institusi bawah kerajaan negeri Selangor. Ada dua universiti, Unicel di Shah Alam ataupun Bestari Jaya, dan satu lagi di UIS di Bangi. So dua ni baby, kalau diberikan pendidikan 50%, saya ingat mana siapa yang tak nak ambil kan. Dan ambillah peluang, sebab bila saya lihat ini banyak negeri jealous nanti ni. Mesti. Cemburu. Saya ingat yang ada mulakan juga ialah di Sarawak, saya ingat. Tapi Sarawak ni dia bajet dia besar. Berbelas bilion. Betul. Saya ingat 4 kali ganda, 5 kali ganda. 4 kali ganda 5 kali ganda pada Selangor.
Tapi tak apalah, kita mula dulu. Dan sebenarnya Selangor dah mula pun sebelum tu dengan bantuan asas yuran Bayu bawah Unisel. Yeah. So kita dah nampak benda tu. Kenapa kita boleh buat? Sebab institusi ni bawah milik penuh kerajaan negeri. Maknanya kita yang uruskan OPEX semua tu, sebenarnya kita boleh buat benda tu. So kita boleh mulakan yang tu, dan lain-lain ialah bantuan-bantuan ataupun perkembangan daripada habis belajar itu, disediakan juga job fair kepada pelajar-pelajar graduan kita. So itu pada saya cantik lah. Line tu cantik, daripada sekolah rendah masuk sekolah menengah, pergi universiti, sampai kita tolong carikan kerja dan kita sediakan pekerjaan. So something yang betul lah, mungkin negeri lain tak buat. Tapi ni untuk anak Selangor, Habib. Oh ya, mesti. Anak Saya kena buat disclaimer lah. Ni semua untuk anak Selangor lah. Tak boleh buat apa lah. Maksudnya. Tapi mungkin ada peluang juga. Mak ayah pun boleh tukar tempat mengundi kan. Betul. So yang tu tak ada masalah. Tapi yang kalau lahir Selangor tu dia automatik. Automatik, itu of course. Automatik akan jadi akan layak untuk menerima bantuan. Betul. Pendidikan percuma di Selangor. Dan bila dia sentuh dalam program tu, ada juga untuk guru-guru. Pada saya kita bantu bersama lah. Kita faham cikgu-cikgu pun ada burden, ada kekangan. JPN pun maklumkan sentiasa program kewangan tidak mencukupi untuk buat pembangunan. So negeri masuk lah daripada situ. Tu yang saya kata, selain pada vitamin C, kita masuk juga benda-benda lain juga masuk ke dalam tu juga. Something yang menarik belanjawan kali ni. Okay. Kita sudah sampai ke separuh masa. Sudah 30 minit kita bersiaran. InsyaAllah kita akan rehat dulu untuk beri peluang sedikit pada Wabi untuk teguk air ke apa. Walaupun air kosong. Ada. Lain kali kita bagi Milo ke. Cukup. Yang ni cukup. Ataupun air kopi ke Wabi ya. InsyaAllah. Wabi suka air kopi apa? Saya kopi O lah. Kopi O? Kosong. Saya kan latte ke apa ke bukan? Boleh kopi lah, boleh juga. Okey, alhamdulillah kita rehat dulu untuk berikan ruang Wabi berehat dan juga ruang kepada penaja kita. Alhamdulillah, kita kembali semula bersama dengan Suara Salam, dan kita untuk tuan-tuan yang baru mengikuti siaran ini, kita sedang bersama dengan Yang Berhormat Daniel Rashid bin Harun, Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Tiga. Ya. Alright. Ini ada tagline Wibi kan? Apa? This is Batu Tiga. This is Batu Tiga, itu tagline. This is Batu Tiga ya. Jadi tuan-tuan semua, alhamdulillah kita juga sedang membicarakan tentang Belanjawan Selangor 2026 yang baru sahaja dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor pada hari Jumaat 14 hari bulan November yang lalu. Jadi tadi kita telah bicarakan tentang aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan Yang Berhormat menyentuh juga sedikit tentang anak muda, pasal dia orang muda. Dia ni, Yang Berhormat ni adalah Ketua Pemuda Amanah Selangor. Betul. Selangor. Dan juga timbalan Ketua Muda di nasional, betul. Di peringkat nasional ya. Jadi bukan kaleng-kaleng lah orang kata. Tapi masih muda lagi. Tapi dah hujung-hujung kot. Hujung-hujung usia muda. Boleh lah. Border ya. Setahun lagi. Setahun lagi expired lah. Setahun lagi. So, menyentuh tentang anak muda Wabi. Tadi Wabi dah sebut tentang pendidikan dan aspek-aspek ekonomi yang mana memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda. Tapi selain daripada itu, ada juga sebenarnya yang mungkin telah disebutkan juga dalam belanjawan kali ini yang memang menyentuh tentang anak muda, perkara yang mereka suka, yang dekat di hati anak muda. Contoh macam sukan jadi sukan, saya difahamkan Selangor akan menjadi tuan rumah pada tahun depan. Sukma Sukan Malaysia tahun depan. Jadi mungkin Wabi boleh sentuh tentang perkara itulah. Apakah saya difahamkan belanjanya besar, berapa agaknya Wabi? 100 juta. Wah, 100 juta. Besar tahun depan insyaAllah penganjuran Sukma di Selangor selepas Sarawak tahun lepas. Kita akan lanjutkan di Selangor, dan kita dah lancarkan lah maskot, kita dah lancar venue, tempat semua, dan sekarang ni dalam proses
semua tempat-tempat venue ni sedang dibuat penambahbaikan lah. Antaranya yang kita nampak ketara Aquatic di Shah Alam lah. Shah Alam ya. Okay, Shah Alam. Dan Shah Alam tak silap saya ada 7 event. 7 atau 6 event macam itulah. Memang Shah Alam ni banyak sikit lah. Dan bila Sukma dianjurkan di Selangor, saya masih teringat kali terakhir Sukma di Selangor ialah 1998 maybe. Masa tu saya ingat sebelum Commonwealth tak silap. 1998. So itu kali terakhir yang Selangor buat. Dan bila dibuat di Selangor, saya pun tengok peruntukan yang diperuntukkan ialah 100 juta. Dia all in lah. Maksudnya infrastruktur pun kita kena buat dan juga lain-lain pengurusan lah. Dan bila diumumkan siapa CEO untuk penganjuran, siapa Chief Dimission, semua tu pada saya dah nampak dah pergerakan kita. Sebab tu tema kita pergi Selangor juara tu. Kita bersekali dengan Sukma tu. Kita nak juga ambil peluang itu sebab kita tuan rumah kan. Dan kali ni Sukma kita pertandingkan hampir ke semua sukan-sukan yang pernah dimasukkan sebelum-sebelum ini. So maknanya 38 tak salah saya sukan yang dipertandingkan pada Sukma kali ni lah. Walaupun sebelum tu ada kita umumkan sebelum tu agak kurang 37. Jadi lepas tu ada permintaan tambahan, kita tambahkan dan kita penuhkan semua sukan. So bila buat semuanya maknanya orang Selangor boleh dapat one in lifetime punya pengalaman lah. Dan bila berlaku Sukma ataupun bila berlaku apa-apa event ni, biasanya kita akan panggil ramai lah yang akan terlibat. Sekolah, sukarelawan, lepas tu tim daripada pelaksana, semua macam-macam lah. Dan saya sendiri babi, saya jadi bapak sukan. 2 sukan. Takraw lelaki, takraw dia takraw perempuan. Tak ada kan? Ada kan? Ada, saya tengok dalam TikTok ada. Tapi kebanyakannya Thailand. Tapi saya dapat ni takraw je, dia tak sebut lelaki perempuan. Saya tak ingat semua ada ke tak perempuan. Dan bola sepak lelaki. So 2 event ni saya dapat jadi bapa angkat. Cuma bola ni dia akan main bersepah sikit. Hampir kebanyakan stadium di pusat bandaraya dia akan jadi host lah. Sebab dia berjalan serentak kan. So maknanya siapa-siapa nak tiket lepas ni kita boleh adjust lah. So 2 sukan yang saya jaga. Dan insyaAllah selain daripada tu sukarelawan juga sedang dibuka. Siapa-siapa nak berdaftar sebagai tiket sukarelawan. nanti kena bayar ke? Tak ada, sangat open. So, last saya pergi di Sarawak pun open. Cuma kena tiket tu kena dapatkan. Kena dapatkan. Supaya kalau tidak kan dia penuh kan. Betul. Dia adalah tiketnya tapi saya ingat tidak berbayar. So ini akan menggalakkan lebih ramai masyarakat, bukan saja yang terlibat dalam pengurusan tetapi juga untuk hadir untuk memberikan sokongan juga. Betul. Masa saya pergi Sarawak tahun lepas, kita pergi futsal final, Tuanku Raja Muda pun datang. Ada Ultras, kita sanggup masuk final, ada Ultras kita kat atas main gendang, sorak Selangor. Saya duk ingat budak daripada Selangor. So habis-habis event dah kita menang tu, saya pergi atas. Oi, korang daripada sekolah mana ni? Bagus lah, terima kasih datang. Oh bukan bang, kami daripada Sarawak. So dia pakai tim sekolah Sarawak. Jadi kita punya ini semangat kesukanan betul. Walaupun orang Sarawak tapi dia sekolah. Maknanya kita di Selangor ni kita hire lah, cari tim dari sana. Instead of kita bawa tim ke sana lah. So saya beranggapan semua negeri akan buat benda yang sama. Dia akan cari sekolah-sekolah kat sini, siapa-siapa boleh jadi kelab penyokong, itu semua boleh buat. So exposure lah jadi menarik sikit lah. Saya ingat itu nanti akan memang melibatkan ramai yang terlibat untuk menjayakan sukan itu, khususnya kepada anak-anak muda lah yang akan terlibat secara langsung ataupun sebagai peserta, sukarelawan dan dalam dan ada 2 event lah sebenarnya, Sukma dan Para Sukma. So selang 2 minggu Para Sukma pula. So untuk OKU pula. So OKU Para Sukma jumlah sukan ni tak sebanyak Sukma lah. Dia ada dalam 10 tak silap saya. Itu pun masih Selangor jadi host lagi lah. Saya saya faham YB memang minat sukan lah, yang bola sepak tu saya dah memang kita biasa main. Dan tapi saya difahamkan YB juga minat satu lagi sukan e-sport tu. E-sport boleh YB ceritakan kenapa boleh minat sukan e-sport tu? Saya cuba juga tapi macam tak masuk sangat. Mungkin dah terlebih usia barangkali kot. E-games ni dia fenomena lah babi. Dia zaman kita main dulu, kita main kat PC, kita pergi cyber cafe. So dia bermula daripada PC, dia convert into mobile. So jadi kat phone. So bila jadi phone ni jadi fenomena ni sebab semua orang mudah untuk akses. Dia dah tak perlu pergi nak bayar sebagainya. Dan game ni yang developer game ni memang dia buat dia designkan game ni compatible, maksudnya saya nak guna istilah apa, dia senang untuk digunakan oleh semua orang. Sampai ke tahap budak kecil pun boleh main. Begitulah. Tapi terror tak terror tu lain cerita lah kan.
So bila gamenya mudah dan semua senang untuk main, barulah diwujudkan satu pertandingan-pertandingan peringkat Malaysia, antarabangsa dan sebagainya. Dan baru je kita habis semalam Selangor Red Giant menang bertemu dengan CG Esport untuk Mobile Legend peringkat kebangsaan. So pada saya bila saya mula join dan terjebak ni Bobby, tahun lepas dalam MPL season ke-13, season 13 ni tahun lepas, awal tahun. So bila saya terlibat, dan rupanya Selangor Red Giant ni satu-satunya pasukan yang state fund berbanding dengan tim pasukan lain, semuanya swasta. So mereka dapat tajaan sendiri sebagainya. Tapi Selangor Red Giant ni memang duduk bawah FAS. So bila jadi begitu, sebab itu dia gunakan nama pasukan tim bola sepak negeri Selangor juga. Red yes, Giant tu. dia guna Selangor Red Giant tu. Dan ada logo FAS pun ada kat situ juga. So bila diguna begitu, saya nampak dia establish lah. Pasukan ni establish, dia punya sistem pun bagus. Team dia manageable, semua ni nampak menarik. So itu yang menarik orang untuk datang pergi ke situ. Dan bila YB international game ni, bila saya tengok dan saya follow, setiap kali live di TikTok dan sebagainya, dia boleh reach 3 juta. Wow. Dan reach tu universal, maksudnya semua boleh reach dan tengok sama-sama. Dan potensi tu ada kat situ, potensi penajaan, potensi bisnes, sebagainya kan. Dan e-game ni dia bukan hanya kepada player saja. Sebab yang main ni 5 orang je. 5 orang lawan 5 orang. Yang lain penyokong juga lah. Yang lain penyokong, ekosistem dia Bobby. Dia ada dia ada coach, dia ada analyst, dia ada PA system event management, dia ada merchandise. Pada saya ekosistem tu yang saya lihat dia menarik. Dia pun boleh menjana ekonomi juga. Sebab tu bila saya buat program untuk e-game ni, saya tak nak ajar budak main game. Saya nak ajar dia dunia ni besar, ekosistem dia besar. Kalau you tak pandai main game pun, you pandai event management, you mesti boleh terlibat. So kita nak benda tu. Dan satu yang SRG Selangor Red Giant ni pesan dekat saya, dia suruh sampai kepada anak-anak muda ni. Dia kata walaupun kita main game, disiplin tetap kena ada lah. Dia bukan main game tak berhenti. Player profesional pun ada disiplin dia. Main katalah 8 jam sehari. Itu je 8 jam. Lain semua kena social, kena belajar, kena ada masa rehat. Ada rehat. Dia bukan hektik main game sampai tak tidur, tu bukan. Itu bukan disiplin lah. Dia pun ada coaching juga. Dia ada coaching. Bukan dia sendiri-sendiri pandai macam tu. Oh tak ada. Dia ada coaching, dia ada analyst dia. Macam saya ingat above bola kot. Dia kata sama macam bola pun mungkin juga sama macam bola. Tapi saya ingat dia above lah. Dia more technical, digital kat dalam game kan. So saya rasa seronoknya dan menariknya benda tu sebab ekosistem dia lah. Bukan sebab, tapi saya main game. Game tu saya main lah juga. Senang nak borak dengan orang kan. Kan nanti Abi main apa, role apa contohnya kan. Hero apa main lah. Saya boleh jawab lah at least lah. Terror taklah terror tapi MVP banyak kali lah. Betul. Okey, sangat menarik. Cuma saya masih lagi tak boleh masuk. Tak boleh sampai. Saya kekal dengan traditional sport lah. Bola dengan badminton untuk Asia, badminton. Bola tu kata sebab dulu biasa footballer tapi tak nak. Tapi kekal tradisional Kekal tradisional. Yang baru yang pickleball pula. Pickleball pun saya tak sampai ke? Tak sampai lagi. Jadi saya kekal situ lah sebab banyak sangat yang nak main. Tapi kita ikutilah perkembangan. Macam orang kata ikuti EPL apa semua tu, kita ikuti jugalah. Kan? Bila Arsenal duduk atas sekali tu kita rasa sonok lah. YB duduk kat mana sekarang? Saya ingat tu saya kali ni 7 lah. Nombor 7 lah. Kita MU lah. Kita masih die hard fan lah. Tidak berganjak ya. Tidak berganjak ya. InsyaAllah masih kekal lagi. InsyaAllah itu kita orang kata friendly enemy itu kita bahan-bahan kita biasa. Itu biasa. Tapi kali ni tak teruk sangat kena bahan dia selamat berbanding dengan season lepas. Betul. Okey, itu kita dengan anak muda ada pelbagai aktiviti, pelbagai rangsangan daripada belanjawan baru-baru ni. Dan kita nak pergi kepada satu aspek yang ini satu lagi yang dekat di hati rakyat. Okey betul. Iltizam Selangor Penyayang, betul. Ini memang satu inisiatif yang sangat baik daripada Kerajaan Negeri Selangor. Jadi berdasarkan kepada belanjawan yang baru dibentangkan baru-baru ni, apakah agaknya yang menarik perhatian YB untuk dipersembahkan ataupun dibawa kepada pengundi ataupun warga Shah Alam di Dun Batu Tiga khususnya, untuk mereka ini sama-sama mendapat manfaat daripada
Saya sentuh 3 iltizam yang merangkumi ketiga-tiga kumpulan lah. Okey. Pertama, saya rasa yang menarik dan dinaikkan peruntukannya ialah bantuan haji muassasah. Mana jemaah haji kita tahun depan Okey. akan menerima haji muassasah sajalah. Ya. Dan pengundi Selangor akan dapat, kalau tahun ni mereka dapat RM1,000, tahun depan dapat RM1,500. Tambahan RM500. Cuma jumlah jemaah haji Selangor tak diputuskan lagi lah. Itu nanti kita tengok tahun depan. So dengan adanya bantuan tu, biasanya kalau saya communicate dengan jemaah haji, dia ada dua pandangan Babi. Ada sebahagiannya nak cepat, maksudnya nak duit sebelum pergi. Sebelum pergi Untuk urusan dan sebagainya. Ada juga, Babi tak apa, pegang dulu, nanti balik saya ambil. Takut ada damage kat sana, yang balik boleh cover balik. Maksudnya ada dah belanja-belanja kat sana, at least balik bocor ke adalah RM1,000 kat tangan kan. So dua-dua ni ada macam pro and cons lah mana-mana. Tapi biasanya saya sendiri akan cuba, kalau duit tu saya dapat daripada estate, saya akan terus hantar ke rumah bagi sesiapa yang belum buat penerbangan lagi. Biasanya begitu. Saya insyaAllah biasanya sempat dalam 4-5 orang gitulah. Tapi kalau dah bertolak, kita hantar kita buat selepas lah. So itu untuk jemaah haji yang pertama. YB tak buat event untuk penyerahan tu panggil dalam saya buat selepas. Untuk selepas. Dan selepas tu pro kepada saya YB. Sebab bila saya buat selepas, mereka dah pulang. Dan biasanya saya akan dapatlah kacang, kismis, air zam-zam. Dapatlah sikit kan. So buat selepas tu benefit kat saya lah. Tapi seronok kita bercerita dengan jemaah haji kan, semua seronok juga. Itu satu lagi. Itu satu. Kedua ialah belia. InsyaAllah akan ada voucher RM200 untuk pembelian buku bagi siswa. Siswa dan ni baru ya? Yang ni dah memang ada. Dah memang ada. So yang tu dikekalkan lagi. Pada saya itu juga boleh diambil manfaat untuk pelajar-pelajar kita. Of course bila masuk universiti bukunya mahal sebagainya, voucher buku itu disediakan. Dan biasanya juga tambahan daripada situ ialah Pesta Buku Selangor. Di Pesta Buku Selangor juga dijual buku dengan harga yang agak murah. So dua program untuk belia kita. Dan yang ketiga ialah voucher jom shopping perayaan. Biasa YB kita tahu, kita setiap tahun ada 3 perayaan yang utama lah. Kita ada Raya Cina, Raya Puasa untuk umat Islam, dan juga Deepavali. So Deepavali macam tahun ni saya baru habis lah. Dan kebetulan tahun depan dekat-dekat Raya Cina dengan Puasa ni dia rapat sikit. So kami akan terus keluarkan voucher lebih awal lah. Dan tahun ini 60,000 penerima voucher. Dan tahun depan insyaAllah 92,000 voucher. Ditambahkan lagi peruntukan itu. Mana lebih ramai lagi yang akan... Lebih ramai, tapi amountnya sama, RM150. So contohnya di Don Batu 3 kami dapat biasa, contohlah Raya Puasa, kami dapat 650 voucher contohnya. So mungkin tahun depan jadi 800 contoh. So pembahagian ikut Don tu nanti dia akan... Lebih banyak keluarga yang akan dapat. Ya, betul. Dan kita bagi pada keluarga. Mana satu keluarga satu voucher lah. So 3 perkara tu yang saya rasa bermanfaat untuk masyarakat. Dan satu juga saya nak sebut ialah Negeri Selangor bagi peruntukan khusus untuk masjid dan saya ingat masjid untuk naik taraf surau. Sebab kita Shah Alam terutamanya, kita ni bandar orang pencen lah. So masjid kita ni biasanya tandas-tandas dia tak mesra warga emas. Kan. So peruntukan tu disediakan kali ni. Cuma saya akan sebut kepada Datuk Menteri Besar untuk kita masukkan juga elemen OKU lah sedikit. Tapi lebih kurang sama je. Maksudnya OKU berkursi roda ataupun warga emas kursi roda, dia punya spek dia lebih kurang. So peruntukan tu pun ada. So yang diberikan juga kepada pentadbiran kita. Dari segi aspek agama. Agama kan juga. Yang satu yang menunaikan ibadah haji, muassasah akan dapat kenaikan. Voucher buku, pelajar-pelajar. Dan juga keluarga untuk perayaan. So banyaklah baby kalau saya nak sebut. Banyak, dia ada banyak. Kena buka kitab lah. Tapi saya bawa kitab yang ringan sikit lah. Kitab yang ringan ni inilah. Dalam Selangor kini edisi yang terbaru ada. Semua. Dalam website Datuk Seri Amiruddin pun ada. Kerajaan Selangor pun ada. Media Selangor pun ada. Jadi banyak manfaat yang. Dan saya ingat satu lagi ada satu Abi. Ini pun menarik juga ya. Voucher, kita dah ada voucher perayaan, voucher warga emas, dan juga ni baru yang diperkenalkan, voucher jom shopping Hari Pahlawan Negara. Ya, betul. Berjumlah 1.7 juta. Betul. Ini itu untuk veteran veteran sempena Hari Pahlawan. Ini pun baru tahun depan kita buat.
amount yang sama tak salah saya diumumkan, amount yang sama macam mana warga emas dapat, veteran akan dapat. Veteran akan dapat. So tak salah saya 8,000 lebih veteran di Selangor ni yang saya tak ingat lah numbers tu, mungkin state dah dapatkan bancian sebagainya lah. Tapi YB itu tolong tanyakan, kalau dia tu warga emas dan dia tu juga Okay. veteran, adakah dia dapat 2 kali? Ya, betul-betul. Saya semak yang tu. Semak tu. Ataupun mungkin Saya pun curious jugalah. Ya. Biasa veteran ni umur 30 pun ada veteran kan. Dia Ada, dikira sebagai dia pencen awal, pencen Tapi tentera kan. rasa saya harap dia, Saya rasa tak overlap. saya rasa dia Dia memang dapat. Kalau dia warga emas, dia dapat warga emas. Kalau dia veteran, dia dapat. Sebab ini veteran ni dia memang Mungkin sebab kita anugerahkan. menghormati dia. Yes. Ya, mengiktiraf. Mungkin juga saya cuba checkkan tu. Tapi kena tanya lah. Kena tanya. Yang pentingnya semua iltizam Selangor Penyayang ni, kita rakyat negeri Selangor kena cakna, kena rajin sikit lah, kena ada usaha sikit untuk dapatkan maklumat tersebut dan mendaftar, memohon, berjumpa dengan pejabat DUN untuk cek layak ke tak layak dan sebagainya. Dan ada satu lagi WB yang bukan dalam bentuk voucher tetapi dinaikkan juga manfaatnya, iaitulah kelayakan untuk mendapat 20 meter padu air percuma. Dinaikkan daripada 5,000 gaji. Gaji dia daripada 5,000 ke 6,000. So maknanya kita anggap lebih ramai yang akan lebih ramai juga akan mendapat. Sebenarnya implikasi dia sebab tahun ni kita ada lebihan YB. Maknanya ramai yang tidak memohon. Mungkin disebabkan tangga gaji tu. Pendapatan isi rumah kebanyakan mereka sudah melepasi 5,000. So negeri yang ambil pendekatan naikkan had gaji tu 5,000 ke 6,000 dengan harapan kita boleh dapat pendaftaran lebih banyak lah. Betul. Cuma satu YB, dalam banyak-banyak iltizam Selangor Penyayang ni sebenarnya saya kena sebut, takut ni semua orang datang pejabat awal tahun. Dia ada fasa by fasa. Contohnya kalau perayaan, diikut perayaan. Even kalau saya sebut macam bingkas pun, dia pun ada tempoh dia. Dia tidaklah sepanjang tahun pun pendaftaran tu dibuka. So maknanya betul YB, mereka kena sentiasa berhubung lah. Kena tanya kita bila buka dan sebagainya. Kadang-kadang kami tahu maklumat, kita boleh jawab. Tapi kalau kami tak tahu, kami pun kena tunggu negeri umumkan dululah. Pejabat saya pun sering juga kadang-kadang dikunjungi oleh warga Shah Alam lah di sini, khususnya yang mungkin dia dapat maklumat tapi dia tak tahu. Jadi biasanya kita akan salurkan maklumkan kepada pegawai YB dan kita maklumkan kepada mereka supaya ini pejabat YB di sekian-sekian tempat di Seksyen 16. Jadi akhirnya mereka faham. Sebab kita pun proses juga beberapa permohonan ni, sebab kita daripada manfaat yang diperoleh daripada persekutuan. Ya betul. Ada banyak ada yang IKASih, STR dan juga SARA dan bantuan lain lah, keperluan lain. NGO yang datang memohon permohonan bantuan aktiviti, projek kecil. Jadi yang pentingnya kita sentiasa bersama, gabungkan kerajaan madani di peringkat negeri Selangor dengan persekutuan. Akhirnya rakyat yang akan mendapat manfaat untuk menampung kos sara hidup mereka. Dan juga kekayaan itu kita agihkan untuk dan macam kita sebut pasal projek pun YB, kita pun sentiasa akan bekerjasama juga. Kita supaya tak ada overlap. Nanti kan satu tempat dapat banyak pula kan. So kita raikan semua orang. Kalau surau masjid ni biar semua masjid dapat bahagiannya kan. Akhirnya YB, untuk masa berbaki 1 minit ini mungkin ada pesanan YB lah selaku ahli Dewan Undangan Negeri DUN Batu 3 untuk masyarakat di kawasan YB khususnya, juga mungkin di warga Shah Alam secara umumnya lah. Sebab kita ni suara Shah Salam. Betul. Selain daripada kami di Pejabat DUN mengendalikan semua iltizam Selangor Penyayang, projek Selangor Penyayang dan sebagainya, program di bawah negeri itu, kami ni pengendali lah. Kita pelaksana. Maksudnya segala syarat ditetapkan oleh negeri kami ikut dan akur lah. Dan cuma bila permohonannya melebihi daripada kuota yang ada, sudah tentu kita akan buat tapisan-tapisan. So tu bahagian pejabat duluan. Dan ada juga sebahagiannya yang permohonan tu kami hantar ke negeri yang buat keputusan. So kita akan sentiasa update lah dengan pihak negeri. Dalam masa sama YB, saya juga aktif lah, kita buat program bersama dengan masyarakat. Antara yang saya boleh highlight ialah Akademi Batu 3 Junior. Memang saya brandingkan perkara itu sebab
Yelah, kita dah ada program banyak-banyak ni. Kita dah ada generasi muda, warga emas, haji, semua tu. Saya duk fikir apa program yang kami boleh bantu anak-anak kita. So kami bermula tahun lepas, kita buat Akademi Batu Tiga ni. Kita mula dengan badminton tahun lepas. So kita fokus pada 12 tahun, 8 sampai 12 tahun je. So kita buat badminton tahun lepas. Alhamdulillah dapat 240 orang peserta. Tahun ni 3 sukan kita dah selesai, bola sepak, bola jaring semalam dengan catur. So saya pun agak terkejut. Rupanya anak-anak kita ni banyak minat lah. Nak mencuba. Ada yang pergi badminton ke catur ke semua kali pertama. Tak pernah cuba langsung. Dan saya rasa itulah yang sedang kita buat sebab kita nak keluarkan mereka daripada rumah je. Betul. Dia mungkin berbeza zaman kita, tak sama. Mereka ni tidak ada fizikal. Dulu kita tak nak balik, kita nak keluar. Kita keluar je. Balik lambat kena rotan. Yang ni tak nak keluar. Dia tak nak keluar sebab dia dah ada gadget, selesa semua kan macam-macam. So kita nak mereka bersosial. Jumpa dengan kawan-kawan, main game, main sukan, benda yang dia tak pernah main. Betul. Tapi ada juga yang respon daripada ibu bapa bila dia dah kali pertama main, dia jadi minat. Mak ayah teruskanlah, pergilah cari akademi ke kelab yang mana-mana kan. So itulah yang kita sedang buat dan saya rasa itu antara platform yang saya suka buat sebab kita boleh engage ibu bapa juga. Kadang-kadang grup kita juga dalam penerima ni juga, kita tertinggal umur 30 sampai 40 tahun. Dia tak ada program untuk dia. Yang ada belia, betul terus warga emas. So 30-40 insyaAllah kami sediakan program untuk anak-anak mereka lah. Untuk anak mereka. Jadi mereka. Secara tidak langsung mereka pun terlibat. Terlibat sama. Dan di situlah kami dapat maklumat. Betul. Ibu ayah ni macam mana keadaannya. Sama ada dia layak dapat bantuan ke ataupun tidak. Dan dia pun boleh tanya pasal saya ada mak saya umur 60 tahun. Kan best. Interaksi tu kan jadi seronok sikit kan. So itulah antara saya rasa bridge lah, jambatan yang boleh saya jumpa kumpulan 30 sampai 40 tahun umur saya lah. Sebab mereka ni susah nak jumpa. Dia kerja kan, dua-dua kerja. Baik. Suami isteri bekerja, biasanya malam baru balik kan. So ruang tu tak ada untuk kita berjumpa. Okey. Baik, YB Daniel Rashid, masa sangat mencemburui kita pada kali ini dalam episod pertama Suara Salam. InsyaAllah kita akan sama-sama berikan sumbangan kita untuk membangunkan Shah Alam ini dan sama-sama kita pastikan kebajikan warga Shah Alam ini dapat kita sama-sama berikan perhatian. InsyaAllah. Terima kasih juga atas jemputan pada hari ini, Babi. InsyaAllah kita jumpa sesi yang akan datang. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berbahas. InsyaAllah. Esok insyaAllah.